Dia tak nampak pun. Okay. 3, 2, Hello, welcome back to my YouTube. Hai. Tu buat C. Dua. Tak payah kot. Okay. So kita nak main game sana. Kita main game sana. Cepat dah explain game. Game ni cadangan daripada Wah. Nama dia okay, game dia macam ni. Kita semua dah beli dah air, secret air kita orang sendiri. Satu air. Kita orang akan letakkan air tu, masukkan air tu dalam jug tanpa beritahu each other what's the ingredient, what's the real air in the jug. Okay, jom tengok kita orang pergi beli air dulu. Pilih air. Apa pula? So, I nak beli air. Aku akan pilih air yang paling tak sedap. Paling tak sedap. Paling tak sedap. Pasal aku letak air. Air miku. Okay, saya pula nak pilih air. Kita orang nak letak air dalam jug. Ya apa ni kalau aku beli. Saya plan nak beli ni. Dia besar sangat. Tapi besar sangat. So dah biar air. Biar air. Kita ambil air ni lah. Air ni. Kita nak pilih air untuk dia orang. Air apa? Kau mampu jom beli air kopi kan? Dah tak ada kopi. Air sangat. Tapi terima dua air ni macam sedap lah. Ini sedap. Saya akan pilih air untuk letak kat dalam syringe tu. Berapa? Berapa berapa? Aku ni dah tak berani pasal ni. Saya tak lah. Sebab saya ada beli banyak air, so tak ada esok nak beli air ni. Ha! Kau dah tengok kan? Okay, so sekarang ni kita lagi dapur dan isi air tu seorang-seorang. Tapi kita nak dulu siapa Lagi pergi lah dulu. siapa dulu? Ada tak ais dulu nanti? Tas lah. Okey. Ada sikit. Ada sikit. Okey. Sangat. Okey, tali tamplum. Tali tamplum. Tali tamplum. Okay. Asyana. Go. Go. Kau pergi. Siapa yang first boleh letak ais? Letak air dulu. Atas. Cuba Ifah kalau Tak ais. Ais last lah. Ais dulu. Tapi tak. Hai. So saya beli air ni sour soap flavored drink. Dah basuh. Sekarang ni Hana akan pergi masukkan air ke dalam jug. Ais dulu. Nanti bapak nak edit. Tali tamplum. Next. Jadi kita. Tadi tamplum. Ni semua yang akan kalah. Aku juga lah yang letak ais tu. Awesome. Kelas dah. Tu lah jangan letak air asam jawa. Siapa letak air kundur dengan air asam jawa, memang aku cari dia sampai lubang cacing. Tolong jangan letak air kundur. Sama-sama. Dan
kita ketong dekat Rancak. Aku letak air teh. Teh, kopi memang aku cari korang. Air. I beli air ni sebab I ada beli banyak air tadi tau. So macam biar dia orang confuse air apa yang I akan letak. Sebab I bought a lot of this too. So dia orang tak tahu punya mana tahu letak. Most probably I can bet dia orang fikir I letak teh botol. Yelah. Itu je. Nanti Kau mana aku? Siapa letak air kok? siapa letak air susu? Nanti tekan button yang kau cakap apa tadi? Jangan letak air kundur ataupun air sedawa. Teh tak kisahlah teh tu bunga-bunga apa. Bunga Memang aku cari dia sampai 7 keturunan. 7 keturunan aku cari. Tu dia main poison candy tadi. Cuba kau pandai Aisyah macam tu. Cuba kau pandai Aisyah dia. Masuk berangkat tau. Aku macam tu sebab aku suka pergi. Aku tunjuk bahu aku. Guys, ambil air ni. Semalam ni semua akan jadi Yes. Bau je. Ustazah. 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 So, tadi ada letak tapi lupa nak play. Letak lagi sikit lah. Tengok. Dah tembak. Dah aku tembak-tembak. Suicide Squad. Kau salah tu Apa nombor plate aku? Interview. Jangan kira-kira 782. Nombor plate aku! Tu dah nombor plate kau! Tapi kau kita jangan berdua. Bagus. Okay, Nana? Okay, 782. Nombor plate mak aku. Aku tahu. Aku ingat. 30. 30? 9 11. Okay. Aku memang tak tahu. Apa birthday aku yang last tu? Tarikh berapa? Di bulan 5 kan? Okay. 6.5. Dia baru cerita minggu lalu tu kan? Baru minggu ni. Dia awal bulan 5 kan? Dia 4 ke? 5. 5. Okay. Apa nama sekolah yang aku tak dapat? Tapi aku daftar. Tunggu Syah. Salah. Salah. Tuntun tu betul. Aku dah tahu. Casey! Salah. Tiga ni semua Syah gila. Aku takut dia tak tahu bahasa Inggeris. Bodoh ke? Aku bodoh ke? Sabar. Dia satu-satu dia tak dapat. Aku banyak kali tahu cakap sekolah. Memang tu betul hijau. Aku dah cakap seribu. Sekarang apa lagi? Tuan Gafu Baba. Tengok apa kan? Next. Okay. Tak ada start. Macam nanya je. Jawab dulu. Jawab. Tak tahu. Tanya Syah. Dekat Senawang. Asya tak tahu apa jawapan ni. Bye. Okay, aku dah. Okay guys. Tadi aku beli Miku. Siapa letak air susu? Nanti tekan button. Kau tahu saya ambil je. Oh my god. Aku akan letak semua sebab aku nampak macam tak kurang warna. Macam kurang warna ke? Apa? Okay, aku lahir kat mana? Negeri Sembilan. Labu. Apa lagi? Labu setan. Labu Mana setan. aku lahir kat Labu? Kau nak tahu? Aku tak ada Negeri Sembilan. Labu start lagi sembilan. Salah, Negeri Sembilan besar mana boleh? Tak, boleh. Okay. Dia CJ. Betul. So, Negeri Sembilan tu pada spesifik. Tapi kalau aku rendah, aku tembak juga. Aku membesar. Aku lepas lahir aku yang mana? Labu. Labu 5 tahun. 5 tahun. Tak. 5 tahun. Lagi yang boleh. Labu dulu, lepas tu kau pindah Sarawak. Mantin. Tak betul lah. Apa nak jawab weh? Aisyah membesar dekat mana? Jelas. Balas kau lah. Mana sih? Dekat faham. Dekat sepah. Dekat sungai pendek. Sebab tu pelik. Tak. Dia bukan. Aku rasa dia pernah cerita. Dia pernah cerita sekali. Dia pasal orang dia. Kat Ampang. Dekat Ampang. Siapa jawab? Aku macam apa bukan lah. Dia macam dia bilang tu. Aku tengah fikir. Kau boleh tengok video tu. Aku macam Dekat faham. Dekat sepah.
Lemak. Air apa siap ni? Air apa tu? So ni air yang kurang sini. Kita basuh dulu. Bising sekejap. Okay. Batu pembesar aku lepas lahir yang mana? Kamu. Mantul. Lagi dah boleh lah. Kamu dah ingat cakap kacau. Cawan. Jom bawa sana. So guys, air kita dah siap. Kita tuan dulu kacauan. Orang kaki. Dan nanti letaklah berapa. Saya banyak-banyak ya. Sikit. So sikit tu banyak je. Okay. Okay, Let tali tamplum. Buat dulu. Baby bau je apa? Tak, bau. Bau dah, aku nak bau. Okay. macam ni. Bau. Baru macam bau apple sikit, macam ada bau grape. Bau dia macam bau lychee. Aku suka lychee. Okay, Asha? Bau dia macam bau mango. Bau dia macam ada bau masam-masam buah. Bau gas. Okay. Satu, dua, tiga, bismillah. Not bad. Sedap. Aku dah takut dah. Mata tadi aku. Tapi dia ada rasa susu. Yogurt drink. Lagi? Tu je. Kau dapat dia yogurt. Yogurt drink rasa strawberry. Aku dapat detect lychee dengan yogurt. Terus aku sebenarnya ada mango. So ada air macam milkies dengan air macam ada campur-campur buah macam strawberry. Saya rasa ada air yang macam yogurt, tapi yogurt tu mango kot. Lepas tu ada rasa macam sparkling. Pasal dia gas. Rasa memang rasa yogurt lah. Yogurt buah. Dia berapa warna ni? Wah. Tak, okay. Dalam banyak-banyak ni ada tak orang yang sebut air korang? Tak ada. Air aku tak ada. Air saya tak ada. Siapa yang sebut air kau? Lychee. Macam lychee. Weh, dia macam kau Aku tak suka lychee. So aku boleh detect by lychee. Apa sebut? Kau sebut. Yogurt. Yogurt mango. Kau ambil lapis ke? Tak, bukan kalapis. Milk. Oh, Milkies. Milkies. Tak, bukan Milkies. Milku. Aku air Red Bull. Wah, Rasa. Hananya? Punya air sour soup. Air just blender. Tapi asal kau bunyi tadi dengan macam bunyi air kes tu kau buka tu? Tak tahu. Kayak Aku patut beli air coklat tadi. You know. Aku tak nak jahat. Aku nak letak air kopi. Tapi aku takut orang semua dapat tahu. Aku lah antara yang first akan detect. Cut! Bye semua! Bye. Kim Son Ho cakap bye. Tolong. Kita orang akan ada banyak gila aktiviti bersama-sama. Kan? Betul. Okay, aku tanya korang.